Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Welcome back to Easy Fast. Okey, pada video kali ini adalah tentang kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan untuk menaikkan semangat tunai rahmah. Ikuti video ni, Amin jelaskan dan kita rungkaikan. Jom kita mulakan. Baik, sebelum tu bagi yang belum lagi menekan tombol subscribe dan juga tombol loceng, jemput subscribe dan tekan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ni. Okey, ini merupakan satu perkabaran yang hangat. Okey, sebab Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada berkata beliau bersetuju untuk menaikkan semangat tunai rahmah tapi bukan dalam masa terdekat. Maksudnya pada tahun 2027. Kena ambil maklum perkara ni, bukan dalam masa terdekat ni, bukan untuk fasa 3 dan fasa 4, tapi ke arah tahun 2027. Itu sebabnya ia tidak diumumkan sekarang. Walau bagaimanapun, kita kena faham perkara yang lebih meluas. Okey, iaitu di saat Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan tentang bersetuju untuk STR dinaikkan ini ia dilaksanakan info tersebut ketika Perdana Menteri sedang sibuk berkempen untuk pilihan raya negeri Johor. Jadi secara amnya dekat sini, apa yang kita boleh nampak dengan direct to the point adalah ia merupakan satu ucapan berkempen. Itu yang kita kena faham dengan jelas. Jadi sekiranya ni kita ambil contoh, sekiranya PRN negeri Johor bakal dimenangi oleh parti Perdana Menteri iaitu Pakatan Harapan, maka akan adalah berkemungkinan akan adalah STR ni dinaikkan. Okey, tapi apabila kita menyebut tentang konteks dinaikkan, kita kena faham dinaikkan itu bagaimana, apa yang dinaikkan. Memang nak tergelak. Apa yang nak dinaikkan? Adakah benda yang sama, amount yang sama tapi dipusing-pusing dan menjadi jumlah yang sama, atau memang betul amount itu ditambah, atau orang bujang dapat kembali pembayaran tunai? Itulah adanya yang kita perlu cuba nak rungkaikan dalam video kali ini. Apakah sebenarnya? Baik, Amin nak jelaskan dalam cara yang mudah mengikut pemahaman Amin sendiri. Kalau tak bercanggah dengan pandangan anda semua, kita pulang. Apa yang Amin nampak ini merupakan satu ucapan berkempen untuk pilihan raya negeri Johor. Dan bolehlah dikatakan hampir kesemua para menteri kabinet sebagainya, ahli parlimen semua sedang sibuk dalam tempoh ucapan berkempen di sana dan kemari. Dan untuk makluman semua memang dah dikeluarkan pun jadual untuk Perdana Menteri berkempen di seluruh negeri Johor. Dan apa yang tular ini PM setuju untuk STR dinaikkan tapi tak umum sekarang ni adalah kepada situasi yang berlaku dalam program geng madani di Taman Tropika Kulai. Kulai. Maksudnya lepas ini memang Perdana Menteri akan pergi ke lokasi-lokasi lain juga di seluruh negeri Johor. Tapi apa yang diberitahu ni ialah semasa di Kulai. Jadi Amin lebih suka merujuk perkara ni sebagai satu ucapan berkempen. Tetapi walaupun ia ucapan berkempen, sekiranya Pakatan Harapan menang, yakni parti Perdana Menteri menang, maka beliau haruslah menunaikan janji ini. Sebab ucapan berkempen ni kita tak boleh nak kira dia sebagai janji kosong. Kalau dah kata setuju nak naikkan tu tapi tak umum sekarang, nanti akan diumumkanlah pada pembentakan belanjawan. Sekiranya ada, kena faham, sekiranya ada seperti yang dikatakan oleh PMX, maka memanglah tak umum sekarang, tapi akan umum pada pembentangan belanjawan. Tapi kita jangan terlalu berharap bulan dan bintang, kerana kita kena faham konteks ucapan ketika berkempen. Apa saja boleh diungkapkan, tapi pelaksanaannya mungkin dia boleh jadi benda yang sama saja, pusing-pusing kot tu je, amount yang sama, ataupun sebaliknya memang betul dinaikkan. Perkara ni kita kena faham lah. Sebab konteks ucapan berkempen ni tak sama macam ucapan daripada Perdana Menteri dalam Kementerian Kewangan. Ini ucapan ketika berkempen. Kita kena faham konteksnya itu. Jadi ramai yang berkomen mengaitkannya dengan gula-gula pilihan raya dan sebagainya. No comment. Amin no comment. Sebab kita dah sedia maklum, dalam berkempen apa saja boleh diungkapkan.
Tapi pelaksanaannya belum tentu pasti lagi. Kena tunggulah. Jadi untuk pilihan raya negeri Johor, adakah anda merasakan ini suatu gula-gula untuk pilihan raya negeri Johor? Atau memang PM setuju nak menaikkannya tanpa mengira kalah atau menang? Apa komen anda? Sila tinggalkan dalam komen. Baik, semoga jelas dengan apa yang saya sampaikan untuk video ni. Okay, PM setuju STR dinaikkan tapi tak umum sekarang. Okay, mungkin beliau akan umumkan sekiranya Pakatan Harapan ni menang dalam pilihan raya negeri, atau kalau memang ikhlas nak bagi tanpa mengira menang atau kalah, ia akan disebut dalam pembentangan belanjawan. Itu je lah yang boleh dekat. Okay? Benda ni tak ada soal politik sekalipun, tapi kita kena faham konteks ucapan berkempen ni macam mana. Berkempen of course lah untuk politik, dan kerajaan itu sendiri pun adalah politik. Terdiri daripada ahli politik semuanya. Okay, semoga jelas. Semoga kalau betul PM nak naikkan bagus, tapi janganlah pusing-pusing gitu je, maunya samalah, tarik daripada SARA tarik ke STR dan sebagainya. Okay, nak naikkan betul-betul dengan ikhlas untuk rakyat. Baik, semoga jelas dan kita rungkaikan dah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Semoga apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri ni bukan hanya cakap-cakap saja, tapi sesuatu yang ikhlas dari hatinya. Semoga jelas. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat. Bye-bye.